cara yang paling mudah untuk kita dapatkan gold bar 50 gram emas ni. Jadi tuan-puan kata video ni sampai habis dan jangan lupa save untuk rujukan yang akan datang. Gold bar 50 gram ni nilainya sekarang dah lebih RM28,000. Untuk tuan-puan yang ada duit lebihan sebanyak RM28,000, tuan-puan boleh alihkan saja duit tuan-puan tu kepada gold bar 50 gram emas ni secara tunai. Tuan-puan boleh lock item ni untuk bayar secara full payment, dan tuan-puan boleh ambil saja emas tuan-puan ni di mana-mana saja cawangan public gold berdekatan dengan tuan-puan ataupun di menara public gold di Jalan Tun Razak. Jangan risau sebab cawangan public gold ni ada di seluruh Malaysia, ataupun tuan-puan boleh saja menabung sedikit demi sedikit ataupun gram emas demi gram emas. Contohnya kalau kita konsisten simpan emas ni 2 gram setiap bulan, dalam masa tempoh 2 tahun saja kita dah boleh capai 50 gram emas yang pertama. Ataupun untuk tuan-puan yang target dalam masa tempoh setahun, tuan-puan boleh saja konsisten buat simpanan emas ni 4.2 gram emas setiap bulan. Dalam masa tempoh setahun saja tuan-puan dah boleh capai 50 gram emas yang pertama. Semuanya tuan-puan buat saja simpanan emas ni melalui akaun Masjid Public Gold. Sangat mudah bila kita buat simpanan emas ni melalui akaun Masjid Public Gold, sebab kita boleh top up saja emas ni bila-bila masa saja yang kita nak. Untuk tuan-puan yang dapatkan 50 gram emas ni dengan cara mudah, tuan-puan boleh saja klik link di bio saya untuk saya bantu. So dapat satu, cek komen, jangan lupa follow.